di broker ni di kalangan bukan orang kita. Okay. Dan ramai yang mengajar saya ni adalah orang Cina sebenarnya. Walaupun saya berlatar belakangkan pendidikan dalam bidang pelaburan, tapi yang saya betul-betul dapat praktikkan ilmu ni bersama bangsa lain. Kalau kita pergi masa tu pergi broker house, tak ada orang kita pun. Jadi saya duduk dengan orang, saya kata macam mana boleh buat duit kan? Ikut-ikut diorang seronok-seronok, ilek-ilek boleh buat duit. Dan saya tanya latar belakang macam mana hantar anak pergi belajar semua, dia kata duit saham lah. Jadi dari situ saya kata boleh je buat. Walaupun kita tak berjaya lagi, walaupun kita grad daripada universiti, saya tak apalah. Saya kata dari situ saya terus belajar, sambung pelajaran saya di UiTM dalam bidang kewangan. Then saya masa tu habis je degree, saya keluar, saya terus memohon untuk mendapatkan lesen pasaran modal. Okay. Dan alhamdulillah tahun 2000 habis saya grad 1999 degree, tahun 2000 saya ambil lesen dan alhamdulillah sampai hari ni dah 25 tahun sebenarnya saya dalam 25 tahun. dalam pasaran modal.